Okay tuan-tuan, Assalamualaikum, selamat malam. Next kita akan ajar layout yang paling simple sekali dalam CQG. This one senang saja. Lepas you all dah login, you pergi dekat bahagian button plus ni, nampak? Awak pilih ni, empty page. Lepas tu awak letaklah nama kat situ. Letak nama apa? Contoh di Denny. Saya tadi dapat satu layout, so ni contoh Denny 2. P2. Warna apa? Terpulang. Letak je warna apa warna. Warna orange, kuning. So awak akan keluar satu page yang macam ni lah, kosong. Alright. Benda pertama yang paling penting adalah awak kena pilih candle ni dulu. Awak pilih candle and dia akan keluar chart. So bila keluar chart, tuan-tuan, awak boleh tengok ada chart dekat sini kan. Chart ni sebenarnya kalau awak nak tambah lagi, awak tekan saja dekat sini and awak pilih duplicate ni, nampak? Duplicate tab. Lepas tu awak boleh buat ni, and awak boleh tukar time frame dia 15 minit. 15 minit. Okay, so kita dah ada dua time frame kat sini. Contohlah awak nak letak di sebelah-sebelah, awak letak sebelah-sebelah macam ni. Okay, so dia akan jadi dua chart macam gini. Okay, lepas tu awak tambah lagi tuan-tuan. Dekat sini yang paling penting apa? Ada 5 benda. Okay, awak dekat sini awak pilih order field. Lepas pilih order field, awak pilih working order. Awak pilih order. Sebelum tu awak tarik ni ke bawah dulu. Okay, tarik ke bawah. So awak akan nampak lah jelas position awak tu. Okay, ini penting ni sebenarnya. Order field, order working, ada tak orders? All orders tu penting untuk kita tengok order awak hari ni. Ni. And then letak position summary. Mana position summary? Position, this one, position awak ada. And then account. Ada 5 lah yang saya suka letak ni, account summary. Account summary ni dia letak duit awak lah. Okay, kalau macam ni demo dia bagi 300k USD lah. Terus sekarang tengah photo losses, awak letak ni dekat first sekali. Second awak letak position. So awak boleh tengok macam ni. Order fill apa yang awak dah beli tadi lah. Macam tadi saya short market Ada working, nampak? Kita ada place satu stop order. Yang order ni adalah all order of the day lah. Alright, ini saja sebenarnya yang penting yang kita kata layout yang paling simple sekali dalam CQG. Macam mana awak boleh tengok lah. Nak zoom, awak tekan double kali, 2 kali. Okay, awak tekan 2 kali, nanti dia akan pergi dekat. Macam tu. Nampak? So 1.15, 1 minit ke 30. Nak tukar 5 minit pun boleh, tak ada masalah. Macam ni. Okay tuan-tuan, simple nanti dah tarik macam ni saja. So layout awak akan jadi macam ni lah, sangat-sangat kemas and sangat-sangat senang baca. Nak satu chart, delete je satu ni. Nanti dah akan jadi satu chart macam ni. Okay, Assalamualaikum.